Korang nak tahu tak, suspension Beza aku dah roboh. Setiap kali aku tambah angin, mesti hilang. Bila buka rim baru nampak, pipe dia dah tercabut. Nasib baiklah masa tu aku bawa slow. Lepas tu bengkel bagi dua option je, antara cabut air suspension ni ataupun upgrade. Aku tak nak putus asa. Balik tu aku design, rearrange hardline, wiring and tank yang ada. So, 6 bulan dalam bengkel, aku persembahkan air suspension aku yang baru. Upgrade yang kali ni lagi perform, lagi laju and lagi responsif. So, design ni aku inspired daripada Lamborghini Yacht. And sekarang Beza aku dah pakai controller ataupun 9 button. Jadi senang kalau nak elak lubang atas jalan, jongkit ke kiri ataupun ke kanan. Kalau ada bumper, tinggal lompat. Ya, dia macam tu. Aku boleh kata setup kali ni memang kena dengan jalan Malaysia.